mesti. Tapi nak tangani isu rasuah dengan cara jadikan jiwa mereka kaya. Nak kayakan jiwa. Nak kaya jiwa lah ke mana? Kena buat kuliah banyak lah. Buat kuliah peringatan di pejabat kerajaan, buat kuliah berterusan. Buat kuliah wajib kena buat. Hari buat tazkirah, peringatan, syurga neraka, syurga neraka. Biar dia rasa jiwa dia kaya. Bila jiwa dia kaya, dia tidak akan ambil rasuah, takkan buat jenayah. Yang jadi hari ni ialah sama ada orang miskin kaya jiwa, orang miskin jiwa, atau orang kaya miskin jiwa. Orang kaya harta, miskin jiwa, maka dia tak cukup dengan apa dia ada. Dia akan terlibat lagi dengan rasuah, dengan penipuan. Yang penting nak dapat duit lagi, sebab tak cukup bagi dia, jiwa dia miskin. Orang yang jiwa dia, yang kaya, yang miskin harta, miskin jiwa. Dengan sebab dia miskin harta, miskin jiwa pula, dia akan mencuri, dia akan merampak, dia akan buat macam-macam benda asal dia boleh kaya, sebab dia nak kaya. Jadi tuan-tuan, yang kita kena ikhtiaskan ialah hari ini manusia, mereka bukan miskin harta sebenarnya, mereka miskin jiwa. Inilah yang nak kita tangani. Nak tangani isu manusia yang miskin jiwa, bukan sekadar manusia yang miskin harta. Tapi kita sayang, yang masuk dalam pelan pembangunan kita ialah nak mengkayakan orang yang miskin harta. Tapi tak ada pelan kita yang nak mengkayakan orang yang miskin jiwa. Ini kita kena fikir bersama. Baik. Dan Allah Ta'ala wala yamla afahu illa turab, dan tidak akan memenuhi mulutnya melainkan tanah. Ini ibarat mana apa? Tanah ni masuk bila mati. Bila mati, tanah masuk dalam mulut. Mana mati baru selesai. Betul? Selagi tak nak nazak tu, ingat harta lagi. Ni abang kalau tak ada nanti kereta Merc Sabah tu basuhlah hari-hari ya. Pesan lagi kereta Merc tu. Dah lagi ingat. Nak mati tu ingat lagi harta dia. Sifat manusia. Kita baca ayat dalam surah Takasur ya. Alhaakumut takasur. Kata Allah, kamu dilalaikan dengan sikap nak banyak, bangga dengan banyak, kata Allah. Hatta zurtumul maqabir, hingga kamu pergi ziarah kubur. Maknanya bila ziarah kubur baru berhenti sifat rasa bangga dengan banyak. Nabi hurai hadis itu. Kata Nabi, yaqulu ibnu Adam, anak Adam akan sentiasa berkata, mali, harta saya. Manusia tanya dia, ni kereta siapa? Ni kereta saya. Ni rumah siapa? Ni rumah saya. Ni tanah siapa? Ni tanah saya. Ni duit saya. Ni duit saya. Manusia selalu mengaku hak dia punya. Harta saya, tanah saya, rumah saya, itu saya. Sifat manusia. Dia lupa sebenarnya itu hak Tuhan belaka. Kata Nabi, wahal laka ya bena Adam min malika, adakah benar kamu wahai anak Adam memiliki harta? Illa ma akalta fa afnaita aw ma labista fa ablaita, melainkan yang betul-betul kamu adalah apa yang kamu makan, maka apa yang makan itu akhir menjadi barang yang hancur dalam badan, atau apa yang kamu sempat pakai maka dia lusuh di badan. Itu je. Hak betul-betul banyak kita binti banyak ni, duit banyak. Ni nasib depan kita, hak kita belaka ni. Kita kata, ni saya punya. Ni nasib ni saya punya semua. Kita kata kita punya, tapi betul-betul kita punya hak sempat kita masuk mulut je. Hak kita masuk mulut, adakah boleh kita masuk dalam mulut kita semua nasi sepinggan besar ni? Boleh ke? Tak boleh. Kalau boleh juga confirm dia perut tong. Perut tong boleh sumbak. Orang Arab dia ada beza ya. Orang Arab kalau kita pergi rumah dia bertamu, dia akan sediakan nasi dalam talang besar, penuh nasi, kambing sekor. Kita tengok, terbelalak mata. Ish, nak makan lagu mana ni? Kalau tak makan habiskan nanti berasa hati tuan rumah. Dia pakai, dia duduk bayar orang Arab macam orang Melayu. Orang Melayu kita pergi rumah dia, dia hidang macam tu ke? Dah, tu yang kecil je, tadi pelik. Lagi kecil, letaklah kuih sikit kan? Orang Arab dia hidang semua sekali. Dia suruh kita makan dulu. Dia jangan makan habis, kena tinggal.
Makan sikit je. Hak baki tu anak dia nak makan pula belakang. Kalau kita pulung semua, kambing seekor kita pulung, nasi pulung semua, yang anak-anak dia lapar lah di belakang. Orang Melayu dia beri sikit, hak disimpan banyak lagi tu dapur. Jadi kalau tak makan, dia bukan sati lah, kena makan ni. Tu orang Melayu, dia perbezaan culture. Tu kena faham juga tu. Saya dulu tak faham. Mungkin orang Arab mula sekali kita banyak. Oh, kita makan habis. Kesian anak dia belakang tak makan. Kan? Tuan-tuan, depan kita makan. Milik kita, ya, kita isytah milik kita. Tapi betul-betul milik kita. Hak kita ambil, masuk mulut, jadi tai. Itu hak kita. Dia akan jadi benih badan, jadi apa nama, mendaging di badan kita. Hak tu je hak kita sebenarnya. Hak baki tu milik orang lain lah. Milik anak, milik isteri, milik kawan, milik sahabat, milik anak, milik orang. Lepas tu harta hak banyak-banyak ni, hak betul-betul milik kita, hak kita pakai di badan kita ni, akan jadi buruk di badan kita, hak kita. Hak lain, puluh helai kita simpan, tu bukan milik kita, kita mati hak orang. Harta banyak yang kita simpan dalam bank. Tuan-tuan rasa dalam bank duit tuan-tuan ke? Entah berapa duit dalam bank. Oi, anak banyak 1 juta. Juta rupiah dia kata. RM400 je. Banyak nampak 10,000 ada. Kita kata 10,000 tu piti kamu ke? Ah, piti saya. Iya ke piti kamu? Betul ke duit kita? Kita senyum-senyum duit saya banyak nampak 10,000. Jalan ngengek kat jalan tepi jalan raya, jalan ngengek, pok mak rempit langgar, mati out kat situ juga. Mati kena langgar mak rempit. Nak contoh sedap begini, kita pergi bank, ambil kad, cucuk dalam mesin, tengok duit, oh 10,000, seronok, kebang. Fikir macam-macam nak beli ni raya. Keluar daripada bank, bawa resit nak tengok, mak rempit mari langgar mati. 10,000 milik siapa? Milik isteri, milik anak. Anak isteri kita mati tak ingat dah, ingat sehari. Buat tahlil 2-3 ingat hak tu, lepas tu tak ada lah. Maknanya duit kita dalam bank belum tentu milik kita. Ni Nabi kata ni, kamu tak ada harta. Harta kamu betul-betul apa dia? Hak kamu sempat makan, hak sempat pakai, itu harta kamu. Hak lain bukan harta kamu. Betul Nabi kata pada hadis, maluka, setiap orang kalangan kamu sayang orang. Kata sahabat, ya Rasulullah, mana ada orang sayang harta orang lain? Mesti sayang harta sendiri. Tidak, kamu sayang harta orang. Sahabat kata, macam mana pula kata sayang harta orang? Nabi kata, maluka ma qaddamta, harta kamu yang betul-betul, yang kamu sempat hulu, yang sempat derma, yang sempat kita bagi sedekah, tu harta kita. Sebab apa? Bila kita hulu, dia masuk akaun kita, akaun ASK, amanah saham kubur. Masuk amanah saham kubur kita, milik kita lah. Kita mati nanti kita jumpa. Kata Imam Sayuti, kita simpan bagi derma sekarang macam kita simpan duit dalam tabung dalam kubur. Kita mati je malaikat tunjuk, ni lah piti kamu hari tu, masa kerja kat dunia hari tu. Wa malu ghairika, harta orang lain apa dia? Ma qaddamta, hak kamu simpan. Hak kamu simpan harta orang, bila mati tak boleh buat apa dah. Jadi hak tu hak kita sayang, betul tak? Yang kita sayang hak tu. Hak nak hulu tak sayang. Bila kita minta buat derma, ada RM10 dibagi 10 sen. Kita okey, dia kata 1/100 dia kata. Kan? Dia bagi. Maknanya dia bagi sikit. Sebab apa? Sebab dia rasa hak dia beri tu hak orang, hak dia pegang hak dia. Kalau dia rasa hak dia beri hak dia simpan hak orang, kalau ada RM10, dia akan bagi RM9, tinggal RM1. Nampak tu? Ni nak faham kaedah. Ni yang Nabi kata tadi, tidak akan memenuhi mulutnya malaikat tanah. Wa yatubullahu ala man tab. Allah terima taubat siapa yang nak taubat. Maknanya apa? Orang yang mencari harta, yang tak pernah puas. Dengan sebab cari harta, dia buat perkara haram, dia buat perkara yang dilarang oleh Tuhan, dia terlibat rasuah, dia menipu, dia dan sebagainya, pelbagai hak dia buat. Maka kata Allah, kata Nabi, nak taubat, ruang taubat masih lagi ada. Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tuan-tuan, bila masuk Ramadan, saya sebut banyak kali, Ramadan mengajar kita agar cek balik mana yang haram yang kita masih buat, mana yang wajib yang kita boleh lakukan, mana yang sunat kita cuba buat, mana maka kita tinggalkan.
antara yang haram yang umat Islam duk buat tanpa mereka sedar ialah perlibatan mereka dengan riba. Beli kereta cara riba, beli tanah